Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ryan Cool 123. So, hari ni guys, saya nak buat apa hari ni? So kalau saya tak tahu, saya nak tunjuk apa yang bakat saya untuk menjadi seorang kaplah. Saya nak tunjuk demo for Kudrat 1968. Let's go. A few moments later. Okay, yang pertama macam ni. Okay, di sini kacau tak boleh. Okay. So saya nak buat ni. Kau memang betul-betul dah melampau kesian. Bukan setakat aku kau dah cabar. Kau cabar cara hidup dekat sini. Kau cabar high council. Kau cabar 1 back from 5. So habis tu kau suruh aku buat apa? Duduk diam-diam, tengok kepala otak kau tu jajan sekolah tu ni. Macam tu. Tak, aku nak kau berampus lah sial. Okay. So inilah bakat saya. Seorang menjadi pula dah seorang nak jadi pelakon untuk Kudrat 1968. So saya memainkan watak sebagai Abbas dalam cerita ni. So saya nak jadi watak, saya nak jadi yang ganas-ganas je. Tapi okeylah, saya nak jadi watak Abbas sebab saya tak muncul pun dalam Kaplah High Council dengan projek High Council. So saya teringat nak jadi pelakon sejak daripada kecil sampai besar. So harap terimalah saya untuk jadi pelakon. So itu saja video kali ini. Jangan lupa share and comment. Apa pendapat korang? Suka tak video ni? Kalau suka, komen di bawah. Bye bye.